Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini 13 September merupakan hari pertama untuk perjalanan kami ke ABC. Jadi dah pukul 5 pagi akan bertolak dari rumah ke KLIA. Pagi ini timbang berat 94.9. Tak tahulah lagi 10 hari dari sekarang berapa berat. Sekejap lagi akan bergerak ke KLIA. Hari ini 13 September 2025 jam 5:10 pagi kami dah bergerak daripada rumah ke KLIA, dihantar oleh budak-budak comel 2 orang ni yang selepas ni akan ke kereta api Sarung. Melepasi tempoh tu hantaran makanan. Sekarang ni kami berada di kaunter K KLIA. Kat sini ramai yang dah beratur untuk check in. Jam 2:20 petang kami selamat tiba di Tribhuvan International Airport Kathmandu. Sekarang senang kita untuk turun. Di sini masa dia lebih kurang 2 jam setengah ke belakang. Terima kasih. Time to bayar visa. Okay, bayar visa. Namaste, welcome to Nepal. Okay, alhamdulillah kami dah sampai di Tribhuvan International Airport, Nepal. Sekarang ni jam 3:31. Okay, inilah tim kami sebelah orang dari Malaysia. Welcome to Kathmandu. Kami sekarang ni berada di International Airport Kathmandu, sedang menunggu grup-grup airline lah. Sebab kita difahamkan ada 2 grup, satu yang ke ABC, satu lagi ke Mardi Himal. Okay. Thank you. Namaste. Namaste. Jom, kami akan naik van ke hotel Tamil. Sampai ke hotel penginapan. Mana? Sampai ke hotel Tamil Park and Spa. Ni on the way ke bilik penginapan kami. Katanya di garden. Kita kat depan tadi memang sempit kan, ke jalan turun. Tapi kat sini dia ada luas. We enjoy the beach. Welcome to Kathmandu. Kami sekarang berada di Bandar Kathmandu, Nepal. Inilah hotel kami, yang depan kami. Tinggi sangat. Okay, kaki kat belakang. Dia punya wire kabel api macam dekat Vietnam lah. Lebih kurang. Kan? Betul. Sekarang ni kami cari makan tengah hari di Al-Madinah Halal Food. Tak jauh, jalan lebih kurang 10 minit daripada hotel. Okay. So, time to eat. Tadi lepas tukar duit, sekarang masa untuk makan.
Okay, tadi baru settle breakfast. Breakfast. Makan tengah hari, makan malam dekat Medina Restaurant. Sekarang ni kami nak jalan shopping dekat sekitar. Okay, kat sini banyak duffel bag. Okay, dia tengoklah harga dia. Aku pandai je. Ya betul babang outdoor kat sini. Semua outdoor. Ni kedai seterusnya kami masuk untuk cari duffel bag. Kat sini banyak duffel bag lah. Kalau nak cari kat Malaysia memang susah lah, mungkin harga sangat mahal. Kat sini ada harga serendah 2,000 Nepal rupiah ni lebih kurang RM60 gitu lah. Okay, kami tengah cari barang yang sesuai. Okay, tengok macam-macam ada kat sini. Namaste Malaysia. Yes, have a look here. Small one. It's big. Same size. Okay, this is our breakfast today. Nasi goreng, sayur, ni kentang, omi, mangga, sausage dan tomato. Wah, dan juga air. Suasana breakfast sedang carbo loading. Sausage loading back Kendasi ke ABC kami daripada hotel ke Pokhara. Banyak dari Malaysia datang sini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita ada kawan kita, security kat sini, Mr. Ramesh. Mr. Ramesh pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun di Putrajaya, Nilai dan sebagainya. Jadi dia fasih berbahasa Melayu. Dia sekarang bertugas kat ni, Hotel Tamil Park. Jadi bagi ucapan sikit kat yang Malaysia. Boleh sikit. Sekarang sudah lupa. Bayar lama. Bayar lama. Okey, cakap Malaysia boleh. Sikit ya. Boleh sikit. Malaysia boleh. Boleh sikit. Malaysia boleh. Dia cakap ramai orang Malaysia datang sini. Okay. Dia pun tak nak sampai lagi dekat ABC. Di orang Malaysia dulu sudah sampai lah. Okay, daripada Tamil jalan lebih kurang 5 minit ke stesen bas terdekat. Memang barang. Jadi kita akan stesen bas sebab bas tak boleh masuk jalan ni. Jalan ni besar sangat. Resort. Suasana pagi kesibukan di Kathmandu, Nepal. Kembali aman, kembali pulih situasi politik setelah berlaku pergolakan selama beberapa hari di sini sebelum kami datang. Ini kenderaan yang dibakar masa rusuhan Februari berada di tepi jalan. Kathmandu kembali sibuk seperti biasa. Ramai berhenti. Kat sini ada Himalaya Organic Coffee. Ini bas kami. Berhenti sekejap untuk minum-minum kopi ke ataupun nak pergi tandas. Ada juga kedai jual jajan. Goreng. Sekarang kami singgah R&R yang kedua untuk lunch di Blue Heaven Restaurant PBT Limited, Bening Hat Rorang 3 Maluku dan Param Kuala. Kita tengok apa yang menu untuk breakfast, untuk lunch kami. So, lokasi dia tepi sungai. Di hoki. Yang untuk lunch ini, seperti mie. What is this? Soup. Dal. Sambal sayur. Vegetarian.
tu naik. Thank you. Sekarang sampai di hotel, sekarang tunggu untuk check in. Bag-bag sudah diturunkan oleh punya porter-porter. Mention yesterday night, so I was Okay, sekarang ni kita orang keluar-keluar jalan-jalan dekat Pekan Pokhara. Kita sambil cari makan malam petang. Di sini juga ada kedai-kedai souvenir. Dan kedai baru apa. Lihatlah kabel telefon. Bang, orang boleh sempat ke baca ni? Hello, hai. Tani untuk dinner kita singgah di restoran Lazat Rice Kebab and Grills, Street number 10, Kauri Ghat, Lakeside, Pokhara. Okay, sini ada macam-macam menu yang apa ni, macam Arab-Arab sikit. Tom yum tak ada lah. Nasi Arab ada, pizza ada, tandoori, kebab, kari dan sebagainya. Okay, so untuk dinner malam ni.